Okey, video yang korang tengok dekat awal tadi itu adalah video yang saya claim duit dekat dalam aplikasi Colorshot. Tapi dalam video kali ni saya bukan nak kongsi dekat korang cara guna aplikasi Colorshot. Saya nak kongsi dekat korang dekat sini ada 5 ataupun 4 aplikasi buat duit yang korang boleh main tanpa perlu invite orang. So ini adalah aplikasi yang sesuai untuk korang yang baru nak belajar buat duit. Cara nak guna dia, korang hanya perlu install aplikasi yang korang dorang sediakan dekat bahagian depan ni sahaja geng. Korang install aplikasi, korang dapatkan point, boleh tukar terus dengan duit. Ada setengah aplikasi tu korang tak perlu main game, ada setengah aplikasi tu korang hanya perlu main beberapa minit sahaja. Sebagai contoh, kita ambil salah satu aplikasi yang dekat bahagian depan ni. Okey, contoh kalau aplikasi ni, cara nak buat dia punya task, yang pertama korang kena install aplikasi dekat dalam phone, klik je dekat bawah ni, nanti dia akan bawa masuk dekat dalam korang punya Google Play Store. Lepas saja korang install, korang akan dapat 30 coin. Lepas tu korang kena cuba beberapa minit dekat dalam aplikasi ni and korang akan dapat 1800 coin. Jadi nanti total semua korang akan dapat 1830 coin. Itu sahaja dia punya task. So bila korang punya coin dah ada, barulah boleh tukar dengan duit geng. Nanti korang klik dekat bahagian shop bawah ni. Shop pula dah. Korang klik dekat bahagian wallet bawah ni. Lepas tu nanti korang tengok dia punya jenis-jenis reward yang korang boleh claim. Kejap, saya tunjuk dekat korang. Ini contoh reward yang korang boleh claim guys. Yang pertama, korang boleh claim 30 sen. Cara nak claim dia, korang hanya perlu buat 2 task saja untuk claim. Lepas tu yang kedua, korang boleh claim 50 sen. Kalau 50 sen, korang kena invite 2 orang kawan. Kalau RM2 pun korang kena invite 10 orang kawan. Tapi kalau korang tengok betul-betul dekat sini, dia ada bagi 2 pilihan guys. Kalau korang nak main tanpa invite orang, korang boleh claim yang bawah ni geng. Kalau bawah ni, korang boleh claim RM2 tanpa perlu invite orang. RM5 pun sama, korang boleh claim tanpa perlu invite orang. Kalau korang nak claim 50 sen dengan RM2 yang dekat atas ni saja, kena invite orang guys. Kalau yang bawah ni tak perlu invite orang. So kalau RM2 pun sama, dia ada bagi 2 pilihan. Sama ada korang nak invite ataupun tak nak invite orang. Tapi kalau 30 sen ni korang boleh main tanpa perlu invite. Hanya buat 2 task, lepas tu boleh terus claim guys. Cara nak claim macam biasa, korang hanya perlu masukkan nanti nombor telefon yang berdaftar dengan TNG korang dan juga nama yang ada dekat dalam TNG korang guys. So yang atas ni korang masukkan nama korang, yang bawah ni masukkan nombor telefon TNG korang. Cara nak isi nombor telefon, tak perlu letak 6 dekat depan. Okey, kalau dekat dalam aplikasi Easy Earn, korang boleh claim minimum 30 sen. Lepas tu, kalau aplikasi Earn Now pun sama juga saya rasa, korang boleh claim 30 sen. Rasanya semua aplikasi sama guys. Untuk minimum withdraw, korang boleh claim 30 sen. Cara nak claim dia, korang kena buat 2 task and boleh claim 30 sen. Maksudnya korang kena install 2 aplikasi dan boleh dapat dah 30 sen guys. Lepas tu kalau korang nak claim lagi, korang boleh tebus RM2, 50 sen dengan RM5 guys. Okey, kalau 50 sen dengan RM2, ada setengah aplikasi kita kena invite orang. Dia ada bagi 2 pilihan, sama ada nak invite ataupun tak nak invite. Kalau macam aplikasi Light Earn ni, korang boleh claim 50 sen, kena invite 2 orang. Kalau RM2 dengan RM5 tak perlu invite orang guys. Kemudian kalau aplikasi Easy Earn pula, korang boleh claim 10, 20 dengan RM5. Dia tak ada 50 sen dengan RM1. Lepas tu kalau aplikasi yang baru ni, korang boleh claim 50 sen, RM2 dengan RM5. Sama juga aplikasi yang ini pun sama juga guys. Okey, dah sebut tadi. Okey, tapi dia ada juga setengah aplikasi tu guys, korang boleh claim tanpa invite orang tau. Contoh macam aplikasi ni, dia ada bagi 2 pilihan. Kalau 50 sen, korang kena invite 2 orang. Kalau RM2, korang kena invite 10 orang. Tapi yang bawah ni korang boleh claim RM2 tanpa invite orang. RM5 pun korang boleh claim tanpa invite orang guys. Yang penting korang buat je dia punya task, download aplikasi, dapatkan koin korang, lepas tu tukar dengan duit TNG. Tapi aplikasi ni dia tak semua ada dekat dalam Play Store tau. Yang ada dekat dalam Play Store cuma aplikasi Light Earn dengan aplikasi Easy Earn. Untuk 2 aplikasi ni tak ada dekat dalam Play Store guys. Kalau korang nak download, korang kena install melalui Google. Nanti saya letak link dia dekat bawah video ni geng. So cara nak withdraw duit korang pula geng, katalah kalau korang punya coin tu dah ada kan. Okey, korang klik dekat bahagian wallet bawah ni. Lepas tu pilih berapa ringgit yang korang nak tebus. So saya rasa itu je lah kot video kita untuk kali ni. Kalau korang nak tanya apa-apa soalan, boleh komen dekat bawah video ni. Ataupun kalau korang nak try aplikasi buat duit yang lain, boleh tengok dekat channel YouTube saya, Buat Duit Tanpa Modal. Jangan lupa untuk join dekat dalam kita punya group WhatsApp. Boleh tekan link dekat bawah video. Pilih je mana-mana group yang korang nak join. Dan kalau korang yang nak dapatkan tip cara-cara buat duit, tip cara promote, tip cara jawab soalan ataupun invite orang, boleh dapatkan dekat saya guys. Tip tu semua saya bagi dekat korang secara percuma, tak perlu bayar apa-apa. Kalau korang yang nak try guna ke semua aplikasi ni, nanti saya letak link dia dekat bawah video. Cuma ada 2 aplikasi sahaja yang korang boleh install dekat dalam Play Store. Dan lagi 2 korang nak download, kena dekat dalam Google geng. Nanti kita letak link dia. Okey, itu je lah kot. Kita jumpa lagi di next video insyaAllah. Assalamualaikum, semoga berhasil.